Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alaina minka wa alaina min fadlika sadri wa yassir li amri wa yushrah li lisani yafqahu qawli. Dah sedia ke semua? Okey, jadi hari ni tahu tak kita nak belajar pasal apa? Penaki datang awal. Tahu. Okey, cikgu akan mainkan satu lagu animasi pendek dan cikgu nak awak semua bagi perhatian sepenuhnya. Boleh ke tak boleh? Boleh, okey. Jadi melalui lagu ni lah awak tahu hari ni kita nak belajar apa? Nyanyi ya? Nyanyi kawan. Jangan lupa gunakan tubuh. Ada dua cara untuk membukanya. Biarlah akan tumbuh apa lagi. Satu. Kau lagi. Ini dunia untuk tetapi tidak perlu potong. Alhamdulillah. Masalah teknikal tak apa. Okey. Okey, jadi cikgu tanya, faham tak? Faham apa yang kita belajar hari ni? Okey. Kalau tengok lagu animasi pendek tadi ada berapa ayat majaz? Ada berapa ayat majaz? Yakin ke dua? Betul ke? Okey. Kita tengok Okey, betul lah dua. Okey, yang pertama baca sama-sama. Ali ataupun lagi ringkas atau cepat Ali okey, apa kata hubung kat sini? Okey, yang kedua okey, apa kata hubung kat sini? Faham kan? Jadi dia adalah bentuk ayat ayat apa? Okey. Okey, jadi untuk hari ni objektif pembelajaran kita adalah yang pertama, cikgu nak pastikan awak semua ni dapat mengenal pasti ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk rancangan dengan betul dan tepat. Dah pernah belajar ke? Dah pernah dengar tak? Ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk rancangan ni? Dah ke belum? Okey, belum. Jadi hari ni awak belajar lah. Yang kedua, cikgu nak pastikan awak dapat membina ayat mudah menggunakan ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk rancangan dengan betul dan tepat. Okey, yang ketiga, dapat menyenaraikan ayat majmuk daripada petikan ke dalam rumah majmuk saya dengan betul dan tepat. Okey, apa tu rumah majmuk saya? Nanti cikgu akan bagilah. Okey? Alright. Okey, kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Apa tu ayat majmuk? Ayat baru. Okey, dah belajar kan ayat tunggal sebelum ni? Okey, belajar tingkatan berapa? Tingkatan berapa sebelum
Yang satu dah belajar kan, apa tu ayat tunggal, apa tu ayat majmuk. Jadi, ayat majmuk belum. Jadi hari ni awak akan belajar pencantuman 2 ayat tunggal atau lebih sehingga menjadi sehingga membentuk satu ayat bahagian. Okey. Ayat majmuk ni boleh dibahagikan kepada 2, iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Okey. Apa tu ayat majmuk gabungan? Okey, ciri-ciri dia. Ciri-ciri ayat majmuk gabungan ni terdiri daripada macam tadi kan, 2 ayat atau lebih yang dicantumkan menjadi satu ayat baharu. Faham tak maksud dia? Faham tak ciri-ciri dia ni? Okey. Okey. Satu hukum yang digunakan dalam ayat majmuk gabungan ni adalah dan, atau, serta, tetapi, lalu, sampai, kecuali, malahan, kemudian, bahkan, lantas, maka. Ada lagi tak kata hukum selain ni? Awak rasa ada lagi tak? Ada ke tak ada? Jawablah. Ada, banyak lagi. Ini antaranya. Okey? Tapi yang awak kena tahu adalah ayat majmuk gabungan ni dia ada 2 ayat tunggal yang bercantum menjadi satu ayat baharu. Okey. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, contoh ayat majmuk gabungan. Okey. Kita tengok ayat tunggal yang pertama, murid berlari. Ayat tunggal kedua, murid bernyanyi. Tapi bila kita majmukkan dia, kita gabungkan dia jadi apa? Okey, kata hubung yang kita gunakan kat sini adalah dan. Okey. Seterusnya contoh kedua kita boleh tengok ayat tunggal yang pertama adalah okey, ayat tunggal yang kedua okey, kita majmuk, kita gabungkan dia jadi apa? Okey, kata hubung dekat sini adalah tapi. Oh, dah dapat yang ni, dah tahu tak? Senang ke susah? Kita tengok contoh yang ketiga pula. Ayat tunggal yang pertama, sama Ibu masuk dapur. okey, ayat tunggal kedua Ibu masak sarapan. okey, ini kita gabungkan, majmukkan dia jadi apa? Ibu masuk ke dapur lalu memasak sarapan. Okey, kata hubung dekat sini adalah dah? Faham tak apa tu ayat majmuk gabungan? Okey, tadi kita terangkan ayat majmuk ada berapa tadi? Gabungan dengan pancangan. Jadi gabungan awak dah faham kan? Okey, yang kedua adalah pancangan. Yang awak kena ingat kat sini, pancangan ni dia ada 3 jenis. Berapa jenis? 3 jenis. Yang pertama adalah betul, pancangan relatif. Apa pancangan relatif? Ayat majmuk yang menggunakan kata hubung yang sahaja. Faham? Okey, contoh ayat dia adalah budak yang membaca buku itu adik saya. Kata hubung adalah ya. Okey. Kalau yang kedua, pancangan komplement. Ayat majmuk yang menggunakan kata hubung untuk dan bahawa sahaja. Masa tadi gabungan banyak kan kata hubung dia, kan? Kalau relatif ni ada satu sahaja kata hubung yang, dan yang kedua komplement ni ada 2 sahaja kata hubung untuk dan bahawa. Okey, contoh dia kat sini. Kita tengok, dia sedar bahawa dia perlu pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Okey. Kata hubung adalah bahawa. Okey, contoh kedua ni, cikgu meminta kami untuk menyiapkan kerja sekolah. Kata hubungnya adalah untuk. Okey, senang ke susah? Ya ke senang? Senang kan? Okey, yang ketiga apa? Pancangan keterangan. Apa tu pancangan keterangan? Ayat majmuk yang digunakan untuk menerangkan sesuatu. Okey, pancangan keterangan ni dia ada banyak juga kata hubung sama macam ayat majmuk gabungan, tapi ada ayat majmuk gabungan tadi. Tapi apa yang membezakan dia? Apa yang membezakan dia? Okay, yang gabungan tu macam saya cakap, dia gabungkan 2 ayat tunggal. Tapi kalau ayat majmuk pancangan keterangan ni dia untuk menerangkan sesuatu. Jadi kata hubung apa yang digunakan? Kerana, sekiranya, agar, dia dan lain-lain. Okey, contoh ayat dia, Ali tidak hadir ke sekolah kerana dia demam. Okey, mana ayat yang pertama kat sini? Ayat yang pertama di mana? Ke? Okey, ayat yang kedua? Ali.
demam. Okey. Jadi bila digabungkan menjadi ayat majmuk panjang keterangan, Ali tidak hadir ke sekolah kerana dia demam. Nampak tak ayat tunggal kedua menerangkan ayat tunggal yang pertama. Okey, faham sangat ni? Okey. Okey. Nanti kita ribas balik untuk bagi orang lagi faham lah. Okey. Ayat majmuk terbagi kepada berapa tadi? Berapa? Dua. Okey, yang pertama adalah ayat majmuk kan. Yang kedua adalah pancangan. Okey, yang mana ada jenis dia, gabungan ke pancangan? Pancangan. Okey, pancangan ada berapa? Yang pertama adalah dilatif. Okey, yang kedua adalah komplement. Okey. Keterangan. Okey, faham ke tak? Susah ke senang? Kan? Okey. Sebab kau dah hebat lah. Cikgu nak nilai sejauh mana awak faham yang cikgu ajar. Boleh ke tak? Boleh. Okay, sekarang cikgu nak awak buka buku teks dulu lah. Buka buku teks. Okay, muka surat 34. Muka surat 34. Unit 6. Muka surat 34. Dah. Okey. Dekat sini awak nampak tak QR dekat atas dia letak tu? Okey, cikgu nak kita sama-sama lah. Kita sama-sama dengar rakaman temu ramah ni, jadi kita cari mana kata hukum dia. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Tentang maklumat yang disampaikan dengan menggunakan ayat majmuk dan betul dan tepat. Apakah kerjaya pilihan saudari dan mengapakah kerjaya itu menjadi pilihan? Saya mahu menjadi pemberita kerana saya... Okey, apa kata hukum dia? Kekal pencabaran. Mungkin pada mulanya saya akan bekerjakan baik untuk menimba pengalaman bekerja. Dengan pengalaman yang ada dan jika ada rezeki, saya akan membuka syarikat penerbitan saya sendiri. Bagaimana pula dengan saudara Tan? Saya pun ada muzik, namun ada ke tak? Saya mahu menjadi ahli muzik, namun tu kata hukum ke tak? Kata hukum mana? Gabungan ke pancangan keterangan? Gabungan. Okey. Yang saya mengerti, namun dapat saya dengan ibu tak apalah, dia nak bahas. Speaker ni nak bahas, tak apalah. Tak apalah. Okey. Kita bagi suara awak. Nak dengar ke suara dia? Orang penat. Okey. Kita teruskan yang pada seterusnya lah. Okey, seterusnya kita terus kepada permainan. Nampak tak? Mana tahu kita nak main apa? Salah. Bukan maaf, bukan bingo ya. Main. Daun. Okey. Ayat maju. Dan cikgu spin dulu. Siapa yang kita jawab? Cikgu kasih semua nama dia. Saya cari video dia. Siapa yang depan mic? Siapa yang depan mic? Ready?
Lazim nangis. Di sini Okey. Baca soalannya. Dia menjual gabungan, dia dihubungkan dengan hukum. Ayat majmuk gabungan dihubungkan dengan kategori A. Dia bagi dia jawapan. Dia jawab salah. A dan atau tetapi. B yang bahawa jika. C supaya kerana sejak. D walaupun sementara jika. A, B, C. D. Betul tak? Okay, seterusnya siapa? Baca ayat keempat, baca soalan. Ayat majmuk gabungan ayat majmuk yang semua ayat majmuk pada pancangan relatif biasanya menggunakan kata hubung A dan tetapi atau B yang C kerana supaya walaupun D jika akan sekiranya. Yakin ke? Darah terusnya. Amal Rahman. Siapa Amal Rahman? Berdiri. Okey. Soalan kepada Amal Rahman. Ini dah kan? Okay. Soalan, awak tidak sendiri baca cepat. Saya masuk bacakan. Saya masuk tekan ketutup. Okey. Ayat majmuk pancangan komplement menggunakan kata hubung apa? A yang jika walaupun, B dan tetapi atau C kerana agar setelah dan D bahawa dan untuk. Ada satu komplement. Apa A? Betul ke? Yakin ke? Baik, kalau yakin. Tengok. Sumber Aiman. Okey, pilih ayat yang mengandungi pilih ayat yang mengandungi pasangan relatif. Okey, baca tak nampak. Okey, pilih ayat yang mengandungi pancangan relatif. A, saya belajar supaya berjaya. B, buku yang saya baca sangat menarik. C, dia menangis kerana sedih. D, kami bersukan dan beriadah setiap hari. Komplimen. Apa jawapan dekat dia? Relatif. Yakin kan? Alah, cik soal senang sangat. Okey. Cikgu tunggu yang perempuan. Mana perempuan ni? Ainur Aina. Siapa? Dia berdiri. Soalan dia. Okey, baca. Nampak tak? Manakah antara ayat yang berbeza ayat masing-masing? apa? Dia membaca buku yang dia belinya. B. Saya memasak di dapur kerana ibu sibuk. Okey. C. Nampak. Ani suka membaca buku tetapi adiknya suka melukis. D. Kami belajar supaya lulus dalam peperiksaan. Mana satu jawapannya? A, B, C? C.
Betul. Okey. Alright, seterusnya siapa? Okay, soalan untuk Fahri. Baca. Senang je lah. Senang ke susah? Kan? Okey, ABC ada lagi. Betul. Terima kasih. Semua street ada masih. Soalan saya. Macam kuat. Diam semua. Kan? Tak dengar lah. Cepat sikit. Tak nampak. Okey. Dia menanya kerana penggunaan dompetnya. Ayat ini termasuk dalam kategori A. Ayat majmuk pancangan keterangan. B. Ayat majmuk pancangan relatif. C. Ayat majmuk gabungan. Dan D. Ayat majmuk pancangan komplement. Yang mana? A. Betul ke salah? Lagi soalan. Aina Fasihah Hakim. Siapa? Sana. Okey. Okey, soalan baca topik. Dengar nampak tak? Tak, okey. Manakah antara ayat berikut yang menggunakan kata hubung keterangan dengan betul? A. Saya membaca buku yang menarik. B. Dia tidak datang kerana hujan lebat. C. Saya pasti bahawa dia akan menang. Dan D. Kami makan malam dan berbual-bual. Yang beritahu. Ha? D. Jawab. Okey. Yes. Okey, soalan diam. Okey, manakah ayat yang mengandungi kata hubung relatif? A. Saya tahu bahawa dia sakit. B. Mereka berjalan perlahan supaya tidak jatuh. C. Adik bermain di taman yang luas. Dan D. Dia datang ke rumah saya kerana hujan kilat. Kerana hujan lebat. Betul lah. Hujan lebat. Jawapannya adalah C. Adik bermain di taman yang luas. Salah. Betul lah. Okey, soalan terakhir, siapa yang bersuara? Ivy Selekta. Awak Ivy Selekta. Biasanya Ivy? Ivy Adriana. Okey. Jadi kan, okey. Tak nampak juga. Okey, guru itu menyatakan bahawa ujian akan diadakan minggu hadapan. Ayat ini mengandungi ayat majmuk apa? Tak dengar? A, B, C, D.
Tak ada suara cikgu. Tak nampak? Okey, A ayat majmuk gabungan, B ayat majmuk pancangan, C ayat majmuk pancangan komplement, D ayat majmuk pancangan relatif. A, B, C atau D? Ni. Ni. Cakaplah A, B, C atau D? Cikgu boleh dengar balik soalan. Soalannya adalah, okey, guru itu menyatakan bahawa ujian akan diadakan pada minggu hadapan. Ayat ini mengandungi ayat macam apa? C. Dah habis dah, okey. Seterusnya kita ada game lagi lah. Okey, seterusnya cikgu nak awak semua berada kumpulan. Kita ada berapa kumpulan semua? 6 ke 6? 6 kan? 6, okey, kita akan kumpulan sekarang. Ada kumpulan. Okey, wakil kumpulan ke datang depan. Okey, bukan. Okey, penamai tak? Nanya. Jangan darah, tak penamai kan? Malam Sekarang dekat kertas yang awak dapat, dengar. Dekat kertas yang awak dapat, cikgu nak awak buat macam ni. Tapi nombor jangan ikut cikgu. Itu rahsia, jangan bagi sebelah sebelah tengok. Tak boleh dah rahsia dah. Jangan ikut cikgu nanti. Sebab tak boleh. Boleh ikut saya sekejap. Semua boleh pegang. Okey, nombor ni, kan? Nombor ni awak boleh letak secara bawah. Tak kisahlah 25 letak atas ke. Rasakan? Cikgu, besar-besar ke cikgu? Besar-besar. Okey, sekarang sementara semua. Okey, pensel boleh, pen boleh. Supaya pen lah. Nanti nak tanda. Buatlah secara landscape secara mentah menyantai. Lukis petak lah. Jangan bagi kita lain nampak semua nombor ada terlibat. Sampai yang cantik-cantik. Lakaran saja.
Okey, kalau semua dah, saya nak beritahu syarat-syarat permainan ni lah. Okey, yang pertama, setiap kumpulan bergilir tau. Bergilir. Diam. Setiap kumpulan bergilir. Cikgu hari ni nak kumpulan nombor? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi setiap kumpulan kena bergilir sebut nombor dan nombor berapa. Hantar wakil ke depan. Cabut yang ni, cabut sampul ni. Dalam sampul ni ada 2. Satu berbentuk soalan dan satu lagi tak payah jawab soalan. Tak payah jawab soalan tu dia tulis kat situ teruskan. Maksudnya tu bonus lah. Tak payah jawab soalan teruskan lagi. Kalau ada soalan, ada yang ada teruskan. Kalau teruskan tu tak payah jawab soalan. Tapi kalau ada soalan, apa boleh buat? Jawab soalan dulu baru kita boleh teruskan permainan. Okey, kalau salah apa jadi tu? Okey, contoh. Kumpulan Is cakap nak nombor ni nombor cikgu ya, itu nombor sini. Contoh Is nak nombor 25. Dalam ni ada soalan dan kumpulan dia salah. Apa jadi? Tender lah. Orang lain semua boleh tanda 25 kecuali kumpulan Is. Jadi selepas ni tak boleh disebut di depan. Faham tak? Faham tak? Berbincang. Kalau tak tahu jawapan dalam kumpulan, baru jawab soalan. Minit je. Soalan senang je. Okey, Ais kali ni ingat. Ais kali kumpulan pertama tengok. Kumpulan pertama yang sebut bingo. Kumpulan tu akan menang. Kumpulan tu menang. Dan setiap seorang akan dapat berapa token? 2 token. Dah banyak. Okey, kumpulan satu teruskan. Yang ni nombor ni kumpulan. Bulan satu dia cabut 23. Semua orang tanda 23. 23. Kecuali kita di dalam tanda dulu. Jangan tanda dulu. Semua orang tanda nombor 23. Semua orang tanda 23 kecuali kumpulan yang kena jawab ni. Kalau kita tadi jawab, saya tanya. Tiga ayat nanti tengok. Bila apa? Okey, bila 3 ayat majmuk pancangan keterangan. Okey, bila lah ayat? Bincang. Sependek je. 3 ayat majmuk.
Kerana lain. Kerana dah ada. Kerana lain. Diam. Kerana tak boleh. Kata pun kerana satu kan. Awak. Awak lah. Dengar, betul tak dia bayar? Kuat sikit. Boleh tahu tak? Okey, cikgu bagi rumusan. 5, 4, 3, 2, 1. Kumpulan 2 mengambil nombor 1. Kerana nombor 1. Okey. Oh, teruskan. Teruskan maksudnya kita salah tak? Okey. Kemudian nombor 3. Cepat. Nombor berapa? 16. Okey, semua tanda nombor 16. Teruskan soalan. Soalan ke teruskan? Soalan, okey. Dengar dia semua, ya. Melin tidak dapat hadir, Melin kurang sihat. Ayat yang pertama apa? Melin tidak dapat hadir, Okey, ayat yang kedua. Melin kurang sihat. Okey, jawapan dia. Melin tidak dapat hadir, Melin tidak dapat hadir kerana sikapku ini kurang sihat. Betul ke salah? Betul. Okey. Sekarang bulan. Bawa. Cepat dah. Dan sekarang juga
Soalan kedua sekali. Bina ayat bagaimana? Okey, bina 3 ayat majmuk komplimen. Okey. Kita bagi masa lah kat dia. Korang lain jawab. Panas tau, sebab itu saya ingin tak. Okey, jom. 10. Dah dah. Okey, yang pertama. Kita boleh sedar bahawa belajar sangat penting untuk masa datang. Okey. Kedua. Orang lain pula. Kawan awak pula. Sibuk lah. Okey, untuk yang ketiga. Okey. Pasti. Saya makan ubat untuk menyembuhkan penyakit saya. Okey, terima. Bahawa dengan untung. Okey, seterusnya kelas 5 ni. Ada kumpulan tak minggu tak? Okey, kelas 1 ambil nombor 5. Tanya nombor 5. Okey, soalan teruskan. Oh, dia nak elak soalan, tapi dia dapat soalan panjang. Okey, Manoj. Baca soalan. Ya, ada soalan. Cepat. Cepat, Izzat. Sama je ni. Tapi betul. Okey, soalan nombor 2 bagi kawan sebelah. Kawan yang boleh jawab lagi. Soalan nombor apa? Okey. Okey, kerana pencarian keterangan betul salah. Betul salah. Betul. Okey. Okey, tadi nombor 3. Soalan yang teruskan sedikit. Okey, apa ni? Awak korang biar boleh bersinar. Boleh. Silang menegak, melintang semua boleh. Okey, kan? Cepat.
Tanda nombor 13. Soalan keputusan. Okey, baca soalan. Baca dulu. Berdiri seorang. Bina 3 ayat majmuk pancangan relatif. Okey. Bincang dulu. Semua. Okey. Jadi majmuk relatif. Okey, lagi. Cikgu awak. Cikgu dah, cikgu suka orang diam-diam ni. Lima. Okey, betul. Saya nak awak. Macam ni ya, dia satu line je. WPINTO. Satu line. Semua terus. Oh, 4. Sambung je. Kalau contoh dapat macam ni satu kali dah kira bingo. Berani beri tepukan semua. Satu je. Okey, seterusnya. Kamu sedih ke? Boleh lagi, boleh lagi. Boleh. Awak nak cari PING orang. Belum 4 petang tak balik lagi. Okey. Sekarang tunggulah, nanti kita main lagi. Cikgu nombor 2, cikgu dapat tahu kena 1. Oh, dia nanti kita main lagi. Cikgu saya dapat banyak-banyak. Okey. Okey, untuk aktiviti seterusnya yang dicakap awak kena menyenaraikan ayat majmuk dalam rumah tangga. Rumah majmuk saya. Okey, jadi sekarang boleh ada tempat masing-masing. Boleh ada tempat masing-masing. Okey, semua dah dapat kertas ke belum? Belum. Pastikan setiap orang dapat 2 ya. Satu rumah, satu lagi petikan. Okey, semua dah dapat kan?
Ubi kan? Okey, dengar sekarang cikgu. Diam semua. Dengar. Jangan buat apa lagi. Dengar cikgu cakap. Okey, awak semua dah akan dapat satu rumah dan satu petikan. Betul? Okey, jadi cikgu nak awak tengok petikan betul-betul dan cari mana satu ayat majmuk gabungan, mana satu ayat majmuk pancangan relatif atau komplimen atau keterangan. Cari dalam petikan ni, highlightkan, tandakan. Kemudian ayat tu perlu disenaraikan ke dalam apa ni? Rumah majmuk saya. Okey. Lepas tu dengar. Lepas awak dah senaraikan atau ikutlah secara kreativiti, cikgu nak awak potong macam ni. Awak potong macam ni, ikut garisan dia dan tampal dalam buku masing-masing. Cara tampal dia, letakkan gam pada yang kedua ni. Jadi dia akan jadi macam ni. Macam ni. Bila orang buka balik, buka je macam ni. Boleh? Boleh tak boleh? Jadi cikgu nak ubah rumah awak ni secara kreatif. Awak nak warna ke, lukis ke, asalkan tulis isi dalam tu. Cikgu boleh meniru ke? Sama boleh meniru. Jangan meniru ini aktiviti secara individu. Boleh ke? Fine, jangan meniru. Kita dah belajar tadi, kita dah cakap. Kita dah belajar tadi. Tapi pandang sangat pun. Asalkan buat dalam rumah awak tu. Ya, boleh je. Tapi kalau pendek pun boleh je. Asalkan awak tahu tu ayat majmuk. Panjang boleh? Pendekkan. Asalkan awak tahu. Ya. Ya, ayat majmuk pancangan kan relatif kan tiga. Relatif, komplimen dengan keterangan. Okey, 5 minit terakhir ni cikgu nak seorang rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Sabar. Rumuskan apa yang kita belajar dari awal hingga akhir dan bagi contoh ayat sekali. Cikgu tak nak orang biasa angkat tangan. Cikgu nak orang biasa. Cikgu nak yang luar biasa, betul. Cikgu nak luar biasa. Tak nak Fahim, Rifan, Amni, cikgu tak nak. Saya tak biasa. Awak dah biasa. Itu kan ni. Ini kita biasa lah. Cikgu. Brian Galim. Okey, siapa nak angkat tangan? Okey, awak luar biasa.
Okey, datang ke depan. Bagi tahu. Rumuskan apa yang belajar hari ni. Rena, okey dapat satu. Okey, Rian. Semua buku. Tak payah bawa buku. Cikgu nak rumuskan tiga hari ni. Baca buku, baca buku. Okey, let's go. Okey, dengar semua. Kita lekap bersama teacher ni. Dia nak rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu buku. Cepat. Dengar. Ivy Adriana dengar tak? Tak dengar. Buat sikit. Kita belajar pasal ayam majmuk. Majmuk ada dua bahagian. Dari itu gabungan. Gabungan, satu lagi pancaran. Pancangan. Okey, bagi contoh ayat. Cepat. Bagi contoh ayat. Saya nak gabungan dan Contoh ayat majmuk gabungan. Saya dan kawan-kawan saya sedang bermain bola pada okey, betul. Okey, lagi. ayat masa pancangan ada tiga bahagian. Satu ayat majmuk pancangan ada relatif. Okey. Lagi. Ayat contoh ayat. Satu ayat Abah memiliki rumah yang besar. Lagi. Bahagian kedua ayat majmuk pancangan komplement. Satu ayat saya membeli hadiah untuk hari jadi kawan saya. Okey. Lagi. Last sekali ayat Boleh juga lagi baru untuk lagi satu. bahawa untuk ayat Bahawa apa? Firas berjanji bahawa dia tidak akan kontak kelas. Betul tak? Okey, lagi. Jadi ada pada perancangan keterangan. Okey, contoh ayat. Untuk ayat kerana dan ayat terjatuh kerana Okey, lepas tu kasih tepukan kat orang. Banyak tepukan. Walaupun dia gagal sikit, dia berani dan yakin. Betul tak? Betul. Okey. Tulis nama awak yang sekejap. Okey, itu sahajalah untuk hari ini. Terima kasih sebab bagi kerjasama. Kita jumpa lagi di lain hari. Amin.